Cepat Syami. Yeay. Aku nak makan nasi. Nampak? Nasi dah panas sedap. Acik nak beli ni? Okey. Acik beli air je. Acik saya nak air je. Beli dengan air sekali. Boleh bayar? Nasi kari dengan air? Ya, okey. Assalamualaikum. Boleh saya duduk sini? Tolong bagilah dah duduk. Kesian dia. Dia pun nak makan juga. Bekal lagi? Hari-hari bawa bekal? Syarah, kenapa buat ada macam tu? Tak baik dah. Kau ada sini. Ni Atuk ada bawa bekal. Apa ni? Tak macam kita. Kita boleh makan dekat kantin je. Biasalah. Bukan dia boleh senang. Saya cuma makan apa yang mak saya sediakan je. Weh, korang tengok tu. Ada saya boleh lah. Kesian. Woi, diamlah! Sarah, cepat Hanif. Kenapa buat pasal tu dekat Adam? Dah tanya satu. Yang kat kantin tu ke? Iyalah kat kantin tu. Bekal kau beli di kantin. Semua dah tak sahaja kan? Yang penting kita bersyukur dengan rezeki masing-masing. Betul. Tak baik memandang mendapat orang lain. Kita Sarah, kau dah rasa hati. Iya, saya pun rasa bersalah ni. Tak saya tak marah. Cuma rasa sedih apabila dia pandang rendah. Kita semua datang daripada keluarga yang berbeza. Tapi kita tetap kawan dan murid sekolah yang sama. Adam, maafkanlah kami semua. Kami tak sepatutnya mencintai kalian keluarga kamu. Mulai hari ini kita berkawan tanpa menandakan belakang. Sekali lagi. Maafkan kami ya. Tak apa. Saya maafkan kamu semua. Itulah sikap yang baik. Yang kawan-kawan balik kelas. Jom. Korang, switch lampu dengan kipas dah tutup ke?